What's up, guys? It's Quandale Dingle here. Today, I'm going to meet my mom's mom. On the way to KL to hug my grandma. I love you, Mommy. Kita orang berpecah kejap dengan nenek sebab nenek ada urusan. Sementara tu kita orang pergi makan dulu. Nanti kita jumpa nenek balik. Okey. Kita orang punya lady. Oh my god. Watermelon. Juga rasa. Dalam dia ada ke? Wow. Watermelon. Nak watermelon lagi? Tidak ke? Ada tukar dengan orange. Ceritalah. Wahmi bilang sampai di kawasan dekat jalan senang ni sebab Ani selalu selawat. Kak rasa macam takkanlah Ani seorang je masuk syurga. Kak pun nak lah sampai sini. Kalau kau masuk neraka macam mana? Dia telah start haji. Kak dah kata Sekarang kak jadi siapa pula? Sekarang kakak jadi siapa pula? Dia pergi pulang pergi dulu. tak sama lah. Dia. Apa tu? Kita orang pergi shopping kejap. Lepas tu nanti baru pergi jumpa nenek balik. Yang cheese tapi syukur dah dapat. Woi. No. Saya nak cari konjek. Konjek yang bukan macam ni. Bukan ni. Knowledge. Ini kan konjek manis. Kita nak konjek yang macam lapiau. Korang ni kan yang Aki Zulkifli makan tu. Telur goreng pasal ada bunyi. Kan. Aki Zulkifli makan gami-gami tu. Guys, saya jumpa finally. Ni ke dia? Sekejap, nanti tak tanya Opi. Kalau salah macam mana? Tengok ni semua saya punya. Keropok, lepas tu keropok lagi. Lepas tu ada ni popping candy. Lepas tu ada konjek sotong. Lepas tu ada konjek sotong lagi. Yo, korang full. Ya. Banyak gila. Tengok mak saya bayar dekat kaunter sini. Sekali kat sebelah. Dia orang pergi beli barang sendiri. Sekarang kita nak jumpa nenek pula. Dekat dalam mall lain pula. Kita orang pergi makan waffle. Tapi kakak dengan Mayam, dia orang pergi tak tahu kedai lain, kedai buku kan. Saya bagi dia orang nombor telefon saya sebab phone mak saya nak habis bateri. Nanti kalau dia orang tak jumpa, dia orang pergilah pinjam siapa-siapa punya phone. Lepas tu call saya. Opi makan. Nenek pun makan. Anis pun makan. Waffle ice cream. Korang tahu mak saya masih lagi overthinking apa dia cakap dengan baby tadi. Mama boleh terfikir-fikir lagi. Kesiannya dia, mesti dia fikir apa maklum aku. Boleh tak nak pergi masak-masak kat rumah awak? Boleh. Tidur dulu cakap. Betul. Kalau ambil tak boleh. Tak boleh. Kejap. Sumpah ambil macam tu. Beli baju sendiri. Tak first time. Tak kalau pakai duit dah banyak dah. Satu kebanggaan. Lepas tu kita orang jumpa kakak dengan Mayam dekat kedai kafe. Rupanya orang tengah tunggu kita orang kat situ. Mayam pula pergi beli brus gigi pelik ni. Dan kita orang makan malam bubur. Masing-masing sedang menjamu selera. Ni duit nenek kasih tadi. Sampai rumah je. Wah, rupanya Umar dan Mat tengah kemas bilik. Kemas rumah. Unboxing makan-makanan tadi. Banyaknya. Mat dengan Umar punya. Mat punya, Umar punya. Malam pula saya tengok movie dengan adik saya yang satu bilik dengan saya. Okay, bye-bye guys. Midnight snack. Until one day, little dog grew up. He grew to be as big as an elephant. Now one day, little dog grew up. He grew up to be as big as an elephant. And he teased and tormented his little boy because little dog remembered how he was.
and he was very small. And the little boy cried and cried and begged the great big dog not to harm him. But the dog only laughed and said, always remember, do unto others as you would have them do unto you.